Bismillahirrahmanirrahim. Kitab At-Tauhid. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa ada seorang lelaki mendengar seorang lelaki yang lain membaca Qul huwallahu ahad. Dia mengulangi membaca surat itu. Bila tiba keesokan paginya, orang itu pergi kepada Nabi SAW. Dia pun menyebutkan perkara tadi kepada baginda. Semacam orang itu menganggap bacaannya itu sedikit. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya Qul huwallahu ahad ataupun surah itu benar-benar menyamai 1/3 Al-Quran. Itu dengan sanad lagi itu Imam Bukhari sebut Abu Sa'id Al-Khudri berkata, saudaraku iaitu Qatadah bin An-Nu'man menceritakan kepadaku daripada Nabi SAW. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Amrah binti Abdurrahman. Dia ni adalah anak angkat Aisyah, besar dalam haribaan Aisyah, isteri Nabi SAW. Maksudnya anak angkat daripada Aisyah, bahawa Nabi SAW telah mengutuskan seorang lelaki memimpin satu kumpulan tentera, dan orang itu membaca di dalam sembahyang. Apabila menjadi imam kepada sahabat-sahabatnya, disudahi bacaannya dengan Qul huwallahu ahad. Bila mereka pulang, mereka menyebutkan perkara itu kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun bersabda, kamu tanyalah dia kenapa dia melakukan begitu. Mereka pun bertanyalah. Dia pun menjawab, kerana ada di dalam surah itu sifat Ar-Rahman dan saya suka membacanya. Lantas Nabi SAW bersabda, bila orang cerita pula kepada Nabi SAW, kamu beritahu kepadanya bahawa Allah mengasihinya. Dia baca Qul huwallahu ahad itu, Qul huwallahu ahad, dia ulang hak itulah baca. Jadi ada sahabat yang lain jadi berasa macam sikit lah dia baca. Nabi SAW kata tidak. Jadi lebih tu Qul huwallah. Ini kelebihan Qul huwallah. Jadi walaupun sikit pendek pun dari segi makna dia tu menyamai 1/3 Al-Quran. Sebab hak ni cerita pasal tauhid. Jadi lebih tu apa? Pasal surah tu mengandungi ajaran tauhid. Hak tu yang jadi lebih. Dan dalam tu cerita pasal tauhid. Maknanya cerita tauhid ni daripada dalam Quran, ajaran Quran. Dan jadi lebih walaupun pendek. Sebab apa? Sebab dia cerita tentang tauhid. Lebih. Berkenaan dengan 1/3 ni lagu mana? Berkenaan dengan akidah. Berkenaan dengan akidah ketuhanan. So, yang kedua berkenaan dengan kenabian. Dua. Yang ketiga berkenaan dengan ma'ad. 3. Hak tu je. Tuhan, kenabian, ma'ad, akhirat. Tu je isi Quran. Parti dia akidah tentang Tuhan, tentang Nabi-Nabi, hak bawa ajaran Tuhan. Apa dia hak dia bawa. Yang ketiganya hidup selepas mati. Ini adalah Quran. Ataupun setengah ulama kata berkenaan dengan akidah. Dalam akidah itu termasuk pasal Tuhan, pasal Nabi, pasal lepas tu hak yang keduanya hukum hakam. Yang ketiganya berkenaan dengan selepas mati. Jadi 1/3 tu dari sudut tu lah. Dari sudut akidah. Jadi kita kata tu tak ada tentang kenabian tu. Dalam surah Ikhlas tu mana ada cerita tentang Nabi. Dan kalau kita kata akidah ni masuk belakang. Masuk dah dalam tu. Qul huwallahu ahad. Ahad maknanya Nabi-Nabi tidak mungkin boleh jadi Tuhan. Ke mana-mana Nabi lebih setara mana, hebat setara mana. Allah yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Tak boleh gila lah hak lain. Tak sebut ayat setara mana. Jadi sebelum kita tengok dalam agama-agama lain tu hak mana-mana dianggap sebagai Nabi tu sudah jadi Tuhan belakang. Islam ni orang yang pegang dengan Quran dan Sunnah tak akan jadi gitu. Sebab apa? Allahu ahad. Tak akan jadi sebab agama lain minta dengan tok pekor tu Nabi-Nabi tu lah dibuat sebagai tok pekornya. Patung Nabi Isa dibuat, patung Sri Rama, patung Buddha, patung macam-macam dibuat kan. Minta dengan tu tak akan berlaku orang Islam. Sebab apa? Allahus Samad. Allah je hak kita minta lagu tu, bukan orang lain. Masuk dah tu. Tahu selalu kedudukan Nabi tu setara mana. Kita tidak akan jadi syirik lagu tu kalau tengok situ dalam surah Ikhlas tu saja. Lepas pada tu dia sebut ni dia baca surah lain dulu. Lepas pada tu Qul huwallah. Dia sudah dengan Qul huwallah semua. Dia jadi kepala, dia jadi ketua pergi perang. Jadi buat apa lagu tu? Sahabat balik royak lah kepada Nabi. Sebab Nabi tidak buat gitu. Tidak buat gitu. Tiba-tiba dia buat. Nabi kata tanya ni apa? Dia pun kata sebab dia sayang kepada Allah, kasih kepada Allah. Sebut sifat-sifat Allah, sebut tentang Allah tu menggembirakan dia. Bila sahabat pergi tanya dia royak gitu, sahabat pergi royak ke Nabi pula lah. Dia kata Allah pun kasih juga kepada dia. Maknanya orang yang kasih kepada Allah, Allah kasih kepadanya. Balah balik. Orang yang suka kepada Allah, Allah akan suka kepadanya. Jadi di sini yang jadi kelebihan tu apa? Pasal tauhid belaka tu. Surah Ikhlas atau surah tauhid. Orang panggil surah tauhid. Boleh juga surah Ikhlas.